Dulu cikgu aku ada cakap tin kosong ni nyaring bunyi dia. Dulu benda ni macam tak klik dengan otak aku sebab aku tak nampak the real life situation. Tapi bila aku besar ni, aku nampak macam-macam benda yang jadi. Salah satu contoh terdekat, korang ada tak tengok Tuan ZRA berbalas-balas video dengan ada seorang TikTokers ni lah. Nak cakap TikTokers ke nak cakap influencer ke, apa-apa je lah, tapi tak nak mention nama dia. Tuan ZRA ada offer untuk buat perdebatan kan, secara live lah, bersemuka. Dia minta 3 minit dan dia bagi opponent dia 10 minit. Tapi influencer ataupun TikTokers yang seorang lagi tu menolak. Tak naklah cakap dia takut ke apa, tapi daripada video-video yang dibuat Tuan ZRA dengan influencer tu, korang boleh tengok, korang dah boleh beza dah mana satu tin kosong yang nyaring bunyi dia, mana satu orang yang memang ada ilmu. Tuan ZRA bila beliau bercakap, aku tengok video ni penuh dengan fakta. Apa yang dilontarkan tu adalah semua benda-benda yang kita boleh ambil sebagai input lah, kita dapat ilmu baru hari ni. Tapi bila influencer yang seorang lagi cakap, kita boleh nampak betapa simple dan tegak lurusnya pemikiran dia. Pemikiran yang agak lurus dan tak kompleks lah. Baguslah perdebatan tu tak jadi. Kalau aku rasa kalau jadi pun, benda ni macam sia-sia. Bila kita berdebat dengan orang berilmu, kita mungkin ada peluang untuk menang. Tapi bila kita berdebat dengan orang yang tak ada ilmu, benda tu jadi sia-sia. Sebab orang yang tak berilmu, dia tak faham landasan ilmu tu sendiri.